166. Kau nak masuk tak? Kau nak jauh muka kau? Farah, ni kawan saya tau. Makcik kau. Okay. Dia single tau. Cantik kan? Tak single. Dia pernah kena reject awet. Hai awak. Jap. Aku Mesti tak pernah dapat awet lawa ke? Mesti kan? Siapa dah tadi aku tak nampak. Aku rasa dia broken lah weh. Sorry, lubang terhibur. Tak nak yang ni, I nak yang tadi yang 2 orang tu. Ambil lah 2 orang ni. Aku pun tak nak kau. Aku nak cakap dengan orang lain. Bodoh lah. Siapa? Aku tak nampak. Jauh sikit, rimas lah. Itu bisa weh. Babi. Oh yang ni. Bukanlah. Dia ke? Dia. Dua-dua not my taste. Oh, dia pasal tiba. Oh, okay. Tanya ambil lah. Ya, okey. Mana yang macam tu kan? Kau block je. Mana yang tiba dengki tu kau block je. Nampak baru. Baru. Thank you baik tau. Aku tak. Dia kokot. Aku pun tak tahu dia cakap mana. Ambil lah aku nak makan. Paparazzi. Memang kurang. Lepas tu aku cakap terpaksalah say yes. Alhamdulillah sebab aku dah banyak kali reject. So aku tak pergi. Jumpa makan makan. Masa tidak aku, dia tak tanya aku single ke tak. Dia tanya aku, saya dah berapa lama single? Aku macam Abang Reza ada lagi ke? Kalau Abang Reza ada, cuba komen. So, masa cakap apa yang dia balik? Dia berapa lama single? Baru first jumpa dah nampak reflect. Ya. Dia sendiri cerita reflect dia. Lepas tu, saya cakap dia kembali lagi Moderator 6 bulan. kenapa nak kena up? Lepas tu dia cerita pasal dia. Yang tak mau buat. Dia cerita, memang kita pasal dia. Support together tau. Kita pasal dia. Kau tak payah baca doa aku ni bayang duit. Aku tak wajib ya. Aku kenyang. Abang Reza dah makan ke Abang Reza? Abang Reza tu dah dia. Aku nak tengok dia. Boleh? Abang Reza dah makan ke? Mana orang rumah Abang Reza? Abang Reza tak ada girlfriend ke? Duk tengok live orang ni. Ha?